Baru saja dilepaskan bagi acara ini, dilepaskan oleh masa pelepasan. Pastinya masih lagi berada di kelompok yang agak besar menuju ke 200 meter terawal bagi perlombaan acara 25 pekayuh lelaki terbuka saringan B yang rasanya baru saja melepasi 100 meter, belum lagi melepasi 200 meter daripada adan pelepasan. Namun seperti yang selalu saya perkatakan, masih lagi berada di kelompok yang agak besar. Memandangkan ini merupakan antara acara tumpuan juga 25 pekayuh lelaki terbuka saringan B. Dan mereka baru saja melepasi 200 meter. Memandangkan ada lebih kurang 2 buah perahu yang menjadi saingan di antara 20 landas dan juga perahu menggunakan plat nombor 44 Todak Berjaya. Jadi 2 buah perahu yang kini sedikit di hadapan. Namun apa yang pastinya masih lagi mereka ini berada di kelompok yang agak besar. Adakah mereka akan mencari ruang untuk mereka meloloskan diri di hadapan? Sama-sama kita perhatikan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton yang menyaksikan secara langsung di tebingan Sungai Sejijang ini dan juga yang menyaksikan secara langsung di page Pergerakan Pemuda N6 Tupong. Kalau kita lihat pergerakan ke semua perahu, ada 6 buah perahu baru saja melintasi selekoh yang pertama. Jadi mereka masih lagi meneruskan kayuhan untuk meloloskan diri. Dan pada kebiasaannya, pastinya dengan jarak lebih kurang tinggal 1 kilometer. Di situlah mereka akan mengorak langkah kayuhan mereka untuk meloloskan diri daripada ke semua perahu-perahu yang bertanding. Adakah perahu manakah yang akan berjaya meloloskan diri? Dan melalui pemerhatian di bot pengulas ini, perahu yang menggunakan plat nombor 44 Todak Berjaya ini sudah cuba mengorak langkah kayuhan mereka untuk mengasingkan diri. Mereka berada di tempat yang pertama. Jadi dengan ini Todak Berjaya mampu untuk meloloskan diri bagi meletakkan diri mereka di tempat yang pertama. Manakala di tempat yang kedua, persaingan di antara ada 2 buah perahu di antara landas 20 dan juga perahu Sinaran Ratu Siska 4 yang menggunakan plat nombor 11. 2 buah perahu ini bersaing untuk perebutan tempat kedua dan juga tempat yang ketiga. Adakah mereka mampu untuk meloloskan diri daripada cengkaman perahu-perahu yang lain? Sama-sama kita tunggu apabila mereka melepasi Pulau Sejijang itu nanti. Namun kalau diperhatikan dengan momentum kayuhan daripada Todak Berjaya menggunakan plat nombor 44 agak selesa berada di hadapan. Namun belum dapat kita pastikan, seringkali akan berubah kedudukan apabila mereka hampir-hampir sampai di Pulau Sejijang. Di situlah pastinya kayuhan ataupun gerakan anjakan perahu masing-masing untuk meloloskan diri di antara satu sama lain. Namun 2 buah perahu berebutan di tempat yang kedua juga tempat yang ketiga. Kalau kita sama-sama saksikan di antara 11 Sinaran atau Siska 4 dan juga landas 20 seakan-akan seiring pergerakan mereka. Adakah mereka akan berjaya menempatkan diri di tempat yang kedua? Sama-sama kita tunggu. Manakala terlalu awal untuk kita menjangkakan kedudukan tempat kedua dan juga tempat yang ketiga. Manakala perahu 44 Todak Berjaya boleh dikatakan 60%. Mereka telah berjaya meloloskan diri di antara perahu-perahu yang lain. Memandangkan mereka agak jauh meninggalkan perahu-perahu di belakang. Itulah dia Todak Berjaya yang menggunakan plat nombor 44. Manakala perahu-perahu di belakang agak jauh ketinggalan. Harus kita berikan tumpuan yang cukup hebat di antara 2 buah perahu perebutan tempat yang kedua dan juga tempat yang ketiga. Nampak gayanya perahu 11 Sinaran Ratu Siska 4 ini berjaya memintas perahu landas. Ini bagi meletakkan mereka berada di kedudukan yang kedua. Manakala landas yang menggunakan plat nombor 20 hanya mampu berada di kedudukan yang ketiga. Adakah perahu 72 Bujang Singgah akan memberikan keajaiban di saat-saat akhir untuk memintas perahu-perahu? Ada 3 buah perahu yang berada di hadapan. Itu belum dapat kita jangkakan. Memandangkan mereka belum lagi menukar gia kayuhan mereka. Sekiranya mereka menukar gia kayuhan, pasti akan ada perubahan kedudukan. Namun agak selesa Todak Berjaya yang menggunakan plat nombor 44
tiada saingan di sebelah kiri maupun sebelah kanan perahu mereka. Jadi ini meletakkan mereka masih kekal berada di kedudukan yang pertama. Manakala kalau kita perhatikan landas menggunakan plate nombor 20 sudah pun menukar gear kayuhan untuk memastikan dapat memintas perahu sinaran atau Siska 4 yang menggunakan plate nombor 11. Adakah mereka akan mampu untuk mengubah kedudukan apabila tiba di Pulau Sejijak itu nanti? Manakala 72 iaitu Bujang Sigat yang pada awalnya melakukan pecutan namun akhirnya tidak mampu untuk memintas perahu yang berada di hadapan. Hanya mampu berada di kedudukan yang keempat. Kalau kita perhatikan seperti yang saya nyatakan, landas 20 sudah pun menukar gear kayuhan. Jadi dengan ini mereka telah pun berjaya memintas sinar atau Siska 4. Kini meletakkan diri mereka berada di kedudukan yang kedua. Namun itu belum cukup bagi landas. Memandangkan target mereka adalah perahu yang berada di hadapan, Todak Berjaya yang menggunakan plate nombor 44. Adakah di saat-saat akhir apabila mereka tinggal 200 meter saja lagi, adakah pecutan terakhir ini mampu merubah kedudukan ataupun hanya kekal dengan kedudukan masing-masing? Namun agak selesa momentum kayuhan yang ditunjukkan oleh 44 Todak Berjaya. Ini memastikan bayangan mereka akan berada di tempat yang pertama. Manakala perhatian kita berikan pada dua buah perahu di belakang, di mana pintas memintas berlaku. Akhirnya Sinar Ratu Siska 4 sudah kapten nombor 11 menukar gear kayuhan, memastikan mereka telah berjaya masuk lagi. Sinar Ratu Siska 4 berada di kedudukan yang kedua. Manakala pada awalnya lantas 20 pada awalnya berada di kedudukan yang kedua, kini telah pun dipintas. Ini meletakkan mereka berada di kedudukan yang ketiga. Jadi tumpuan kita kepada dua buah perahu yang bersaing di tempat yang kedua juga tempat yang ketiga. Memandangkan jarak kira-kira 400 meter saja lagi untuk mereka menamatkan acara ini. Adakah Bujang Sigat ataupun landas ataupun yang menggunakan plate nombor 11 Sinaran atau Siska 4 akan berjaya mengekalkan kedudukan mereka ataupun berjaya dipintas oleh landas 20. Inilah tumpuan yang harus kita berikan kepada dua buah perahu di belakang Todak Berjaya. Kalau kita perhatikan kayuhan yang ditunjukkan oleh Todak Berjaya, ini agak sukar untuk dua buah perahu di belakang untuk memintas mereka. Memandangkan, melihat momentum kayuhan yang ditunjukkan agak seiring. Jadi tumpuan kita hanya diberikan kepada dua buah perahu di belakang. Memandangkan Todak Berjaya 44 agak selesa berada di hadapan. Mari kita berikan tumpuan kepada Sinaran atau Siska 4 menggunakan plate nombor 11 dan juga landas 20 yang seringkali memberikan cabaran. Jadi sama-sama kita perhatikan Sinaran Ratu Siska 4 kini telah pun mengorak langkah ataupun kayuhan mereka meninggalkan landas 20 setengah perahu. Jadi ini memastikan mereka akan mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua. Manakala landas 20, adakah mereka ini akan berjaya memintas Sinaran untuk Siska ataupun sahaja mengekalkan kedudukan berada di kedudukan yang ketiga. Jadi inilah tumpuan kita tiga buah perahu yang berada di hadapan. Manakala Bujang Sigat menggunakan plate nombor 72 agak jauh ditinggalkan oleh tiga buah perahu di hadapan. Ini meletakkan mereka berada di kedudukan yang keempat. Memandangkan tiada saingan langsung daripada perahu-perahu yang di belakang. Kalau kita perhatikan tinggal jarak 50 meter ini, pastinya Todak Berjaya yang berada di hadapan dapat tempat yang pertama. Manakala Sinaran atau Siska 4 dengan kayuhan yang terakhir, pecutan yang terakhir, ini meletakkan mereka berada di kedudukan yang kedua. Manakala landas turun mengayuh dengan penuh tenaga, tetapi hanya mampu berada di kedudukan yang ketiga. Manakala di belakangnya tiada saingan langsung adalah Bujang Sigat yang berada di kedudukan yang keempat. Itu keputusan tidak rasmi bagi acara 25 pengayuh lelaki terbuka saringan B.